Okay, so untuk pelajar-pelajar yang berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5, you mesti tahu kalau kita bercakap tentang punca. Alright, hai Assalamualaikum semua. So I'm back untuk fungsi dan persamaan kuadratik matematik tingkatan 4 bab 1 untuk part 2. Right, so kita dah done part 1. Okay, so now kita nak go through part 2. So part 2 saya nak ajar apa? Saya nak fokuskan kepada mencari punca dan juga maybe part 3 kita akan go untuk melakar graf. Okay, so let's go. Kita do one by one. Okay, so first of all dalam part ini make sure you boleh untuk identify lah. Kita ada pelbagai bentuk. Kita ada, okay, first sekali mesti you kena tahu beza. Kita ada ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik. Okay, kalau ungkapan kuadratik ni, dia mestilah dalam bentuk contoh ax square plus bx plus c. So, ini ungkapan kuadratik. And then, kita ada apa? Lagi satu lagi, kita ada persamaan kuadratik. Okay, kita ada fungsi kuadratik. Okay, fungsi kuadratik. Okay, fungsi kuadratik ni macam mana? Beza dia satu je. Dekat bahagian depan lah kita ada fx equal to ax square plus bx plus c. Okay, so ini adalah fungsi kuadratik and the last one adalah persamaan kuadratik. Kenapa cikgu nak tunjuk ketiga-tiga ni? Okay, persamaan kuadratik. Okay, so persamaan kuadratik ni adalah ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, so hari ni bila dia bercakap tentang punca kuadratik, dia mestilah menggunakan persamaan kuadratik. So, you mesti kena tahu. At the end of the day, yang you cari punca-punca tu, dia mestilah ax square plus bx tambah c sama dengan kosong. So, macam mana nak mencari punca-punca? Okay? Punca persamaan kuadratik ni, dia mestilah adalah satu nilai pemboleh ubah yang memintas pada paksi x. Okay. So, saya bagi satu contoh dulu. Ini saya tulis lah. Okay, cikgu tulis dulu. Okay, let's say kalau saya cakap punca kuadratik. Okay, and again punca-punca kuadratik ni dia mestilah nilai x. Okay, dia memintas pada paksi x. Okay, sebagai contoh, kalau kita ada macam ni. Let's say saya bagi satu graf iaitu graf masam. Okay, graf masam. Okay, kalau graf masam macam ni, contoh ini adalah fx. So, ini adalah x. Okay, so mana dia punya punca-punca? So, punca-punca dia akan berada di sinilah. Okay, dua punca. Okay. Alright, so itu punca dia. So, kalau diberi kepada anda contohnya sama juga tapi dia adalah graf senyum. Okay, graf senyum. Let's say saya buat macam ni. Alright, so this one ni fx. Kita ada fx. This one kita ada x. So, kita ada punca-punca yang dekat sini lah warna pink ni. Ini punca-punca. Punca. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia sebagai roots. Okay, roots lah ada dua.
Okay, so untuk pelajar-pelajar yang berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5, you mesti tahu kalau kita bercakap tentang punca, dia tengah referring on apa? Tengah refer apa? Tengah refer kepada nilai yang memintas pada paksi X lah. Okey, dua punca tersebut. So, macam mana nak cari punca kuadratik ni? Okey, so dia ada, saya boleh klasifikasikan kepada dua cara. Satu menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, pemfaktoran ni pun ada dua cara. Sama ada you nak buat manual ataupun you tekan kalkulator. Dan yang kedua adalah daripada graf sendirilah. Contoh macam ni lah kita akan nampak directly. Okey, so kita cuba kita buat satu lah. Saya explain macam mana nak mencari punca. How to calculate and how to find the roots. Okey, macam apa? Kaedah, saya tulis lah. Kaedah mencari menentukan punca. Kaedah untuk menentukan punca-punca bagi persamaan kuadratik. Okay, so kita nak tengok macam mana nak cari punca. So first kali kita ada kaedah pemfaktoran. Okay, so pemfaktoran ni ada dua cara. Sama ada you nak buat manual. Manual ni you belajar form 2. Okay, manual ni you belajar form 2. Manual ataupun by calculator lah. Calculator. Okay, right. So ni manual ataupun by calculator. And then you boleh juga menggunakan kaedah graf. Okay, alright. So untuk dua-dua cara ni, cikgu nak kongsi lebih lagi dekat video yang seterusnya beserta dengan contoh. So jumpa cikgu dekat part 3 sekejap lagi. Bye.